Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider tu subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 18 Mac 2025, seorang wanita pertengahan umur terus meluru masuk ke dalam sebuah balai polis di Meerut, India. Matanya membengkak disebabkan terlalu banyak menangis. Mukanya merah menahan marah yang teramat-amat sangat. Di belakangnya ada seorang wanita muda yang diheret masuk ke dalam balai itu. Wanita muda tu hanya menunduk je dan tak pandang sesiapa pun. Sementara pegawai polis dekat dalam balai tu terpinga-pinga, wanita pertengahan umur tu terus menepuk meja sambil mengatakan perkataan yang mengejutkan semua orang. Anak perempuan aku telah membunuh suaminya. Itu adalah permulaan kes siasatan yang penuh dengan plot twist dan juga pengkhianatan. Tak cukup dengan tu tau, ada elemen supernatural lagi pula. Memang komplit untuk jadikan sebuah movie Tamil. So tanpa membuang masa, sediakan kuda siap-siap, tenang, chill, let's roll. Wanita muda tu bernama Muskan Rastogi yang baru je berumur 27 tahun. Rasanya mula terbongkar dengan report kehilangan orang hilang yang dibuat oleh kakak ipar dan juga ibu mertuanya. Pada 17 hari bulan Mac 2025, mangsa yang hilang tu adalah suami kepada Muskan yang bernama Saurabh Rajput yang berumur 29 tahun. Dan pada esok harinya pula, ibu kepada Muskan ni terus mengheret Muskan ke dalam balai. Ibunya memaksa supaya Muskan ni mengaku atas apa yang telah lakukan kepada suaminya. Dalam pengakuan Muskan, dia petik lagi satu nama tau, iaitu Sahil Shukla, seorang lelaki yang berumur 25 tahun. Mula-mula tu polis masih lagi tak jelas dengan apa peranan si Sahil ni. Tetapi lepas duk tekan si Muskan ni, akhirnya Muskan mengaku Sahil adalah boyfriendnya yang juga adalah rakan subahat dalam kes pembunuhan ni. So bila polis dah tahu siapa watak-watak yang terlibat, sekarang yang tinggal hanyalah persoalan di manakah Saurabh Rajput. Muskan kemudian telah membawa polis ke rumahnya. Bila semua orang berada di belakang rumah, semua stop. Tak ada apa pun yang nampak pelik, hanya lapangan simen dan juga beberapa barang. Standard lah untuk rumah-rumah macam tu. Lepas tu Muskan menunjukkan polis ke arah satu tong drum berwarna biru yang diletakkan di suatu sudut yang terpencil. Muskan mengatakan Saurabh ada dekat dalam tu. Oh, terkejut semua orang. Pada masa ni bukan polis je ada, ahli keluarga Muskan dan Saurabh pun ada sekali. Pelan-pelan polis cek tong drum tu. Di dalamnya ada simen yang telah mengeras. Polis terpaksa menggunakan alat pemecah batu untuk mengetahui apa isi kandungan dekat dalam tong tu. Selepas beberapa jam berhempah pulas, lalas terbuka juga isi dalaman tong drum tu. Dia punya naik bau guys. Gila betul. Dekat dalam tu ada sekujur tubuh yang dah mula mereput. Untuk mengetahui apa yang berlaku ni, Abang Boy kena bawa korang pada tahun 2015. Pada masa ni Saurabh Rajput adalah seorang merchant navy yang baru je graduate daripada college. Merchant navy ni lebih kurang macam pekerja operasi kapal lah. Pada masa tu dia hanya berpangkat junior engineer. Pada masa ni lah dia telah bertemu dengan seorang gadis yang bernama Muskan Rastogi. Mula-mula tu diorang main flirt-flirt je, main tarik-tarik tali. Tapi last-lah tersangkut pula. Dan tak sampai setahun, Muskan telah dilamar oleh Saurabh. Semuanya indah dalam kehidupan diorang ni. Tetapi masalah pertama adalah keluarga Saurabh ni tak berapa setuju dengan hubungan dia. Yelah, pada masa tu pun Saurabh ni masih lagi berusia 20 tahun tau. Dan si Muskan ni pula baru je 18 tahun. Muda sangat lagi. Sekurang-kurangnya bagilah masa beberapa tahun dulu. Tetapi biasalah guys, orang tengah bercinta ni manalah nak dengar cakap. Semua nampak indah-indah je. Kentut pun bau bunga guys. Setakat orang tu bebel ni apalah sangat. So disebabkan ini, Saurabh bertindak untuk tak balik masa di bawah wali lah. Tak adalah. Dia cut hubungan dia dengan keluarga. Pada tahun 2016, Muskan dan Saurabh ni pun berkahwin dalam satu upacara kecil-kecilan. Jemput kawan-kawan terdekat je. Sementara ahli keluarga Saurabh ni menjauhkan diri diorang. Lain pula dengan keluarga Muskan. Ahli keluarga Muskan kemainlah punya sayang dengan Saurabh ni. Especially ibu kepada Muskan yang bernama Kavati. Dia anggap Saurabh ni macam anak dia sendiri tau. Kehidupan Saurabh dengan Muskan ni tak adalah mewah, tetapi senang lah, bersederhana. Diorang telah menyewa sebuah rumah tak jauh daripada rumah parents si Muskan. Pada lebih kurang tahun 2019, Muskan telah melahirkan anak perempuan mereka yang pertama. Si Saurabh ni kemainlah punya happy. Tetapi sesuatu terjadi pada masa ni. Dalam rahsia, si Muskan ni duk berbesen-besen dengan kawan lama dia daripada sekolah yang bernama Sahil Shukla. Kalau kawan-kawan biasa tu tak apa guys, Mamat ni adalah crush lama si Muskan ni. Mula-mula tu setakat hai-hai bye-bye je, tak adalah serius sangat. Tetapi makin lama makin rapat pula diorang guys. Dah mula flirt-flirt pula dah. Dan akhir sekali diorang pergi check-in. Semua ni berlaku tanpa pengetahuan sesiapa pun. Yelah geng, si Saurabh ni pun bekerja atas kapal. Sekali-sekala je lah baru balik.
So tinggal Muskan je seorang-seorang dengan anak. Setiap kali Muskan ni nak pergi dating, dia akan hantar anaknya untuk parents dia jaga. Katanya nak pergi shopping lah ataupun jumpa kawan-kawan. Padahal Muskan ni bersedap-sedap dengan lelaki lain. Bukan tak pernah kantoi geng, pernah je. Ada sekali tu jiran tetangga secara tak sengaja ternampak seorang lelaki yang tak dikenali masuk ke dalam rumah. Pada masa tu pula si Saurab ni kerja offshore. So jiran tadi pergilah mengintai. Baik punya diorang bermesra-mesra. Yang paling jijiknya adalah diorang bermesra tu di hadapan anak perempuan yang tengah bermain tau. Memang tak tunggu lama guys. Terus jiran tu call si Saurab dan bagi tahu apa yang dia nampak. Hari tu juga si Saurab ni call Muskan. Mula-mula tu biasalah guys. Manalah nak mengaku. Benda tak ada bukti. Disalahkan pula si Saurab ni sebab percaya ke orang lain daripada isteri sendiri. Biasalah gang. Selagi tak ada bukti, selagi itulah diorang boleh pusing cerita. Even dah ada bukti pun diorang boleh kona baring lagi. Gila betul kan orang yang curang ni. So anyway, walaupun si Saurab ni dah mula tak percayakan si Muskan, tetapi disebabkan dia sayang keluarga, dia masih bertahan tau. Dia sayang gila anak. Dia tak nak anaknya membesar tanpa kedua-dua parents. So Saurab ambil keputusan untuk berhenti kerja. Dia tak nak si Muskan ni salahkan dia sebab meninggalkan Muskan jaga anak lama-lama. So bila Saurab ni dah berhenti, si Muskan ni dah tak ada alasan dah lah. Disebabkan ini, Muskan dan Sahil tukar taktik pula. Diorang tak berhubung pakai WhatsApp dah guys. Diorang pakai Snapchat pula. Setiap perbualan akan di-delete selepas tu. Baik punya cover line. Check in tetap check in, tetapi dah kurang dah lah sebab si Saurab ni dah ada. Sampailah pada tahun 2023, Saurab terpaksa membuat keputusan yang sukar dalam hidupnya. Dia terpaksa meninggalkan keluarganya dan memulakan kerja di London. Semua ni adalah untuk menampung kehidupan diorang sekeluarga tau. Setiap bulan Saurab akan bagi duit nafkah yang banyak, $1,100. Semua tu adalah untuk perbelanjaan Muskan dan juga anaknya. Tetapi korang nak tahu tak apa yang si Muskan ni buat? Bila kucing tak ada kat rumah, tikus pun apa lagi? Memang jadi king lah. Si Sahil ni makin kerap datang ke rumah. Dan duit nafkah yang Saurab bagi tu dihabiskan dengan berjoli. Muskan beli bahan terlarang dan juga arak. Sampailah satu masa Sahil dan Muskan ni tinggal dekat rumah macam suami isteri. Sahil ni sebenarnya ada satu perangai tau. Dia tak bekerja guys. Dah lah tak bekerja, kuat judi pula tu. Dan bila duit dia dah habis, dia pau lah si Muskan ni. Tetapi bila Sahil menang pula, duit tu dihabiskan dengan membawa Muskan ni pergi bercuti di tempat-tempat mewah. So macam itulah hidup si Muskan dan si Sahil ni. Bergelumbar dengan dosa je. Entah macam mana tah, si Saurab ni dapat tahu pula. Memang panas lah si Saurab ni. Dia bekerja pakai nak gila nak bagi duit belanja dekat kampung. Tetapi isterinya pula habiskan duit untuk berjoli dengan kekasih. Si Saurab ni sanggup tinggal dekat rumah kongsi tau. Gila betul lah. Abang boy pula yang panas. So memang bergaduh je lah memanjang si Muskan dengan Saurab ni. Saurab ugut kalau Muskan teruskan dengan perangai dia, Saurab akan berhenti hantar duit. Memang si Muskan ni tak senang duduk lah. So Muskan janji kepada Saurab dia takkan buat dah perangai. Tetapi dalam masa yang sama, Muskan dan Sahil ni dah plan nak buat benda yang di luar akal. Menurut pengakuan Muskan, seawal bulan November 2024, dia dan Sahil dah mula mengatur langkah dah. Dia mula dengan membeli beberapa peralatan seperti pisau pemotong daging, gergaji dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya si Saurab ni dijadualkan balik pada bulan Februari 2025. Dia nak spend masa dengan keluarganya yang tercinta. Sahil dan Muskan mula praktis dekat dalam rumah tau. Macam mana nak menikam dengan menggunakan cardboard. Siap praktis tu. Praktis make perfect kata dia. Tetapi si Muskan ni masih lagi takut-takut tau. Sahil mengatakan Muskan lah yang patut menamatkan nyawa Saurab. Dia hanya akan standby kalau apa-apa berlaku. So plan diorang adalah diorang akan tunggu sampai si Saurab ni tidur. Dan pada masa itulah si Muskan akan menamatkan nyawa Saurab. Cuma masalah dekat sini adalah si Muskan ni risau si Saurab ni sempat menjerit minta tolong. So planning dipendekkan cerita sampailah pada 24 Februari 2025. Saurab sampai ke kampung halamannya. Memang Saurab excited gila lah pada masa ni. Yelah geng, dah berapa lama dia tak jumpa dengan anak dan isteri. Kebetulan lagi beberapa hari adalah hari jadi Muskan. Saurab ni bawa balik duit simpanan yang bernilai $125,000 guys. Dia plan nak bagi semua duit tu kepada Muskan sebagai hadiah hari jadi. Ini adalah malam sebelum kejadian, iaitu pada 3 hari bulan Mac 2025. Memang happy diorang sekeluarga guys. Diorang menari, diorang makan kek. Basically satu family bergembira bersama. Dan yang bestnya, hubungan Saurab dengan family dia pun dah makin baik. Selepas daripada acara tu, Saurab cakap yang dia nak keluar kejap dengan kawan-kawan. Yelah geng, dah setahun tak balik. Nak jugalah melepak dengan kawan-kawan. Dalam lebih kurang tengah malam jugalah si Saurab ni balik. Dia ingatkan Muskan ni dah tidur dah. Tetapi masa Saurab sampai tu, Muskan ada je tunggu dekat ruang tamu. Muskan ni siap masakkan makanan favourite Saurab lagi.
Punyalah happy si Saurab ni. Entah berapa lama entah si Saurab ni tak merasa air tangan isterinya. Dia makan dengan penuh lahap sambil tersenyum-senyum. Tetapi si Saurab ni tak tahu, dekat dalam makanan tu si Muskan ni dah letak something dah. Menurut pengakuan Muskan, dia telah meletakkan pil anti-depression untuk membuatkan Saurab ni tak sedarkan diri. Sebenarnya ubat anti-depression tu adalah ubat yang digunakan untuk Saurab. Sejak tinggal di London, dia susah nak tidur guys. So ubat tu lah membantu dia untuk bertenang dan relax. Dipendekkan cerita, selepas Saurab makan ubat tu, memang tak sedar dah lah. Time ni lah si Muskan ni bertindak. Muskan terus call kekasih gelapnya untuk datang. Line clear brother, lu boleh datang sekarang, dia cakap. Selepas Sahir sampai, diorang tak tunggu lama guys. Diorang terus menusuk jasad Saurab ni tanpa belas kasihan. Sementara semua ni berlaku, Saurab tak sedar langsung. Dia memang betul-betul di bawah pengaruh ubat anti-depression tu. Cecair merah memang bersepah lah. Dalam keadaan macam tu, si Muskan ni masih lagi tak yakin. Dengan selamanya dia mengambil sebilah pisau lipat dan terus zasnya leher Saurab. Sementara semua ni berlaku, Muskan dengan Sahir bertenang je guys. Diorang tak kisah ada budak kecil tidur dekat bilik bersebelahan. Selepas diorang memastikan yang Saurab tak lagi bernyawa, pelan-pelan diorang mengheret jasad mangsa ke laman belakang rumah. So sekarang ni diorang hadapi satu masalah. Diorang tak fikir pula apa next step yang kena buat. Diorang tak tahu macam mana nak lupuskan mayat mangsa. Ada juga diorang fikir yang diorang nak tanam, tetapi benda tu senang terkantoi. Fikir punya fikir, last-last si Sahir ni ternampak satu tong drum yang berwarna biru. Terus diorang menghumbankan jasad Saurab ni ke dalam tong tu. Tetapi tak muat geng. Tong drum tu tak adalah besar mana pun. Last-last diorang decide untuk buat satu benda yang kejam gila. Dekat laman belakang rumah tu jugalah si Muskan dan Sahil telah menceraikan mangsa kepada 15 bahagian. Esok paginya Sahil telah membeli beberapa kampit simen. Plan dia adalah untuk meletakkan sisa mangsa dekat dalam tong tu dan kemudiannya meletakkan simen. Dah settle. Dan bila simen tu dah mengeras, diorang akan buang dekat sungai berdekatan. Bangun-bangun pagi je memang anak perempuan ditanyalah, mana papa? Kenapa papa tak ada? Muskan hanya tersenyum dan cakap hari ni dia akan spend masa dekat rumah nenek. Muskan juga bagi tahu jiran yang dia dan Saurab akan bercuti di pusat peranginan yang bernama Hill Station. So selepas lock pintu rumah, Muskan terus belah. Dia dah tak pandang belakang dah. Pada masa tu memang poket tengah penuh pun. $150,000 kot. Itu semua adalah duit hadiah daripada Saurab. Memang happy lah Muskan. Selepas Muskan drop anak perempuan dia dekat rumah nenek, dia terus bertemu dengan kekasihnya di hotel. Muskan dan Sahil dah book satu percutian mewah selama 12 hari di Shimla, Manali dan Kasol. Pada malam tu juga, dia dan kekasih gelapnya bertolak dengan menaiki teksi. Menurut pemandu teksi yang bernama Job Singh, dia tak nampak apa-apa yang mencurigakan pun. Memang macam kekasih yang baru je berkahwin. Muskan dan Sahil ni memang tak berjimat guys. Diorang tidur dekat hotel-hotel mewah dan pergi bersukaria di nightclub hampir setiap hari. Ada satu masa tu diorang berdua celebrate perayaan Holi bersama. Diorang ambil video dan gambar macam tak ada rasa bersalah langsung. Padahal diorang baru je tamatkan nyawa seseorang dengan kejam guys. Gila betul. Macam mana tu diorang meneruskan hidup diorang dengan happy? Ada dalam satu rakaman video di mana Muskan dan Sahil memakan kek di dalam bilik hotel diorang. Sebenarnya sebelum Muskan ni pergi bercuti, dia sempat mengambil phone Saurab tau. So dalam masa dia pergi bercuti tu, Muskan ni lah update status dekat Facebook Saurab. Dia tengah bercuti lah, dia tengah berseronok dengan Muskan lah, dan macam-macam lagi lah. Muskan ni even WhatsApp akak Saurab tau, yang dia tak nak diganggu semasa tempoh honeymoon ni. Mula-mula tu keluarga Saurab anggap tak adalah apa-apa sangat. Biarlah, diorang nak membaiki hubungan diorang kot. Si Saurab ni pun baru je balik dari London. Mesti bilai tertunggapnya tu. Tetapi makin hari makin pelik guys. Bukan sebab apa. Gambar-gambar yang si Saurab ni upload dekat media sosial langsung tak ada gambar dia ataupun Muskan tau. Hanya gambar pemandangan je memanjang. Disebabkan tak sedap hati, ahli keluarga ni cuba jugalah call. Tetapi call tu selalunya di reject. Tak pun telefon tu dimatikan. Last-last pada 17 Mac, kakak dan juga ibu kepada Saurab terus pergi ke balai polis untuk melaporkan kehilangan Saurab. Kebetulan pula pada hari yang sama, Muskan dan Sahil balik daripada percutian diorang. Bila buka-buka je pintu rumah, barulah si Muskan ni rasa takut. Pada masa ni tong drum tu masih ada lagi dekat laman belakang rumah tau. Masa bercuti kemailah punya happy, sekarang baru nak rasa paranoid. Pada 18 hari bulan, Muskan telah mengupah beberapa orang buruh untuk mengambil tong tu dan membuangnya di tapak pembuangan sampah. Tetapi walaupun dengan kedekat 3 ke 4 orang tu, diorang tak mampu guys nak angkat tong drum tu. Berat nak mati kot. Dan masa tengah-tengah angkat ni lah, tiba-tiba tong tu terjatuh dan penutup tong tu terbuka. Ambil kau, memang bau menumbuk hidung masing-masing. Memang pekerja buruh tu tak tunggulah guys. Diorang terus belah je. Salah seorang daripada pekerja tu terus pergi ke balai untuk report apa yang dijumpa. Bila Muskan nampak yang tong tu dah terbuka dan pekerja pun dah lari, memang lagi dia panik lah. Disebabkan tak tahu nak buat apa dah. Dia terus lari ke rumah parents dia untuk meminta bantuan. Mula-mula tu si Muskan ni
ni menuduh kakak kepada Saurab yang membunuh Saurab. Muskan buat alasan lah yang dia tak melaporkan kejadian tu kepada polis sebab dia takut dibunuh juga. Dekat depan keluarganya dia menangis teresak-resak. Tetapi cerita Muskan ni tak berapa nak teli sangat. Macam ada benda yang tak kena dengan cerita dia. Bapak dia dah suspect something dah. So dia pressure Muskan ni untuk cakap benda betul. Sebab tak logik kan. Kenapa keluarga Sarah nak bunuh Saurab pula? Apa motif dia orang? Okey lah kalau nak kata Saurab tak baik dengan keluarga dia. Tapi macam tak logik pula dia orang kena bunuh Saurab sebab itu. Last selepas kena tekan, akhirnya Muskan terpaksa mengaku. Terkejut mak si Muskan ni. Kavita punyalah sayang Saurab macam anak dia sendiri kot. Lagi sakit hati lepas Kavita tahu motif sebenar kenapa Muskan menamatkan nyawa anak menantu kesayangannya. Semua ni hanyalah sebab si Muskan ni gila kalau lelaki lain. Tak cakap banyak guys. Kavita terus mengheret Muskan keluar daripada rumah dan membawanya ke balai polis berdekatan. Memang kelang kabut pada masa tu. Polis dekat balai pun terbinga-binga. Dah kenapa kecoh-kecoh ni? Baru je polis nak tanya apa yang berlaku, Kavita terus bagi tahu apa yang anak dia dah buat. Serta merta, Muskan Rastogi dan Sahil Shukla terus ditahan. Bila berita ni sampai ke pengetahuan umum, memang kecoh gila lah man. Masing-masing tak sangka seorang wanita sanggup menamatkan nyawa seorang lelaki yang bertanggungjawab hanya semata-mata nak berjoli dengan kekasih biawai hidup. Dan lagi satu rakyat tak boleh brain adalah cara pembunuhan tu guys. Kemain punya kejam. Lepas tu diorang boleh menari dekat nightclub dan celebrate perayaan bersama-sama. Ini bukan manusia normal tu. Memang tak ada hati perut. Pada 19 hari bulan Mac 2025, dalam sesi sebutan kes, crowd memang dah berkumpul dekat luar mahkamah dah. Masing-masing dah standby nak belasah pasangan gila ni. Especially Sahil. Ramai gila geram kat dia. Sampai-sampai je dekat mahkamah, memang chaos guys. Polis yang ada bersusah nak mengawalkan keadaan. Beberapa orang sempat tarik si Sahil ni dan melepaskan beberapa tumbukan dan tendangan tanpa bayang. Dipendekkan cerita, Muskan dan Sahil berjaya masuk ke dalam mahkamah. Hakim telah memerintahkan tahanan reman selama 14 hari untuk polis menjalankan siasatan. Di dalam bilik soal siasat, memang hancur lah diorang ni. Masing-masing belum pernah bunuh orang lagi sebelum ni sebenarnya. So bila kena gertak, habis diorang salah kat each other pula. Muskan cakap yang semua ni adalah Sahil punya idea. Dialah mastermind dalam kejadian ni. Muskan cakap yang dia terpaksa buat sebab takut Sahil apa-apa kat anak dia. Si Sahil pula cakap yang pegang pisau tu adalah Muskan. Sahil juga menuduh Muskan telah menggunakan dia dalam kejadian ni. Tapi alasan paling gila adalah Sahil. Dia cakap Muskan berpura-pura menjadi mendiang ibu Sahil. So Muskan yang berlakon sebagai ibu Sahil ni chat dengan Sahil tau dan bagi tahu Sahil untuk membunuh Saurab. Kalau tak dia takkan bahagia. WhatsApp daripada alam kubur pula guys. Mesti dia pakai Selcom ni. Tapi apa yang si Sahil ni claim memang betul pun. Polis mendapati beberapa akaun telah didaftarkan oleh Muskan. Si Sahil ni sebenarnya bukan budak jahat pun. Dia memang daripada asalnya budak baik. Tetapi selepas kematian ibunya, dia jadi tak betul sikit. Dia mula berjinak-jinak dengan bahan terlarang dan juga berjudi. So Muskan telah manipulasikan si Sahil ni untuk mengikut cakap dia. Polis dapat tahu rekod setiap perbualan Muskan dengan Sahil. So dalam erti kata lain, memang si Sahil ni pun kena game. Pada lebih kurang masa ni lah, si ibu kepada Muskan ni telah mendedahkan satu benda yang tak masuk akal. Beberapa hari sebelum Saurab dibunuh, Muskan telah mesej kepada Kavati. Mesej dia berbunyi, "Ibu kenal tak dengan Kan Pisyachini?" Kavati ni pening lah, first time dia dengar benda ni. Beberapa hari kemudian, Kavati tanya dengan seorang jiran, "Kau pernah dengar tak pasal Kan Pisyachini?" Jiran tu terdiam. Lepas tu jiran tu cakap, "Berhati-hati. Itu adalah ajaran sesat yang paling bahaya. Benda tu boleh membahayakan nyawa semua orang guys." Jiran tu jelaskan lagi, Kan adalah satu semangat atau roh jahat dalam kepercayaan Hindu. Walaupun macam tu, ada beberapa kumpulan yang menyembah roh ini sebab diorang percaya roh tu dapat memberikan mereka ilmu kebatinan yang tinggi. Kalau nak belajar ilmu ni kena ada guru tau. Bukan sebarangan je. Kalau salah seru, ada kemungkinan pengamal tu akan jadi gila. So selepas pendedahan ni, polis membuat teori baru yang Muskan dan Sahil ni sebenarnya adalah pengamal ajaran sesat. Dan kematian Saurab ni sebenarnya ada kena mengena dengan amalan ni. Saurab mungkin telah dijadikan korban. Menurut laporan daripada saksi iaitu pekerja hotel, selepas sambutan perayaan Holi, Muskan dan Sahil ni tak keluar bilik selama beberapa hari tau. Dan masa diorang check out, bilik tu memang bersepah gila. Ada tanda-tanda seperti Muskan dan Sahil ni menjalani ritual dekat dalam bilik. Seperti ada bekas lilin, ada lambang-lambang pelik di cermin dan sebagainya. Ada juga teori yang mengatakan si Muskan ni adalah seorang ahli sihir. Tetapi ada juga yang percaya si Muskan ni sebenarnya mengalami sakit mental. Ditambahkan pula dengan penggunaan bahan terlarang dan juga arak. Memang kombinasi meletup lah. So sekarang ni Muskan dan Sahil masih lagi dalam tahanan sementara menunggu tarikh untuk dibicarakan. Anak kepada Muskan dan Sarab telah diserahkan kepada parents
parent Muskan. Menurut satu interview oleh media, ibu bapa kepada Muskan sendiri mengecam perbuatan anak diorang. Pada diorang, Muskan bukan lagi anak diorang. Dekat dalam penjara, Sahil dan Muskan ni dilaporkan tak makan dah hanya minum air je. Diorang berdua telah ditransfer di pusat rawatan untuk penagihan. Pada 17 hari bulan April, sekali lagi si Muskan ni drop berita tergempar. Dia telah didapati mengandung pula. Masing-masing bening. Tak tahulah sama ada bayi dalam kandungan tu benih daripada siapa. Sama ada Sahil ataupun Saraf. Gila betul kes ni guys. Tak tahulah sama ada kes ni disebabkan ketamakan harta ataupun disebabkan kesihatan mental seorang wanita. Dah ada seorang lelaki yang betul-betul bertanggungjawab. Tapi bad boy juga yang dicari. Tak tahulah guys. Sama-samalah kita doakan supaya kita dijauhi dengan benda-benda gila macam ni. Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.